Pengaruh makanan dari Thailand sering disuntik pada banyak restoran di Malaysia sebagai sajian signature, terutamanya menu masakan panas. Ini berikutan selera serumpun antara kedua-dua negara yang hampir serupa menjadikan tekak rakyat tempatan boleh menerima cita rasa daripada negara gajah putih itu. Turut menyajikan sajian daripada pengaruh tersebut yang digabungkan dengan barat ialah restoran Pika Station dengan membawakan menu fusion olahan resepi sendiri untuk pencinta makanan. Menurut pemiliknya yang hanya ingin dikenali sebagai Nur Azrul 37 tahun, idea untuk menyajikan sajian bertemakan fusion Thailand barat dan tempatan adalah hasil perbincangan dia dan isteri Sharifah Haslinda semasa ingin membuka restoran sejak tahun 2020. Dia berkata demikian ketika ditemu bual cita rasa di Pika Station Seksyen 7 Shah Alam Selangor baru-baru ini. Tambahnya, konsep restoran bertemakan santai dengan sentuhan rumah ladang memberikan keselesaan buat pelanggan. Berkongsi tentang menu di Pika Station, Nur Azrul berkata antara menu signature di restorannya adalah sajian set siakap dan aneka lauk pauk masakan panas seperti ikan siakap tiga rasa, tom yam campur, kailan ikan masin, telur dadah bersama nasi putih. Menu tom yam juga merupakan olahan Nur Azrul yang inginkan ia lebih kau dan memenuhi cita rasa rakyat tempatan. Selain makanan set, pelanggan juga boleh memilih aneka sajian masakan panas lain seperti nasi, bihun atau mi goreng sesuai selera. Selain set nasi lauk masakan panas, terdapat juga set talam masak lemak cili api atau singgang, budu dan asam pedas untuk mereka yang gemarkan selera kampung. Katanya lagi, jika mahu kudap-kudapan, Pika Station turut menawarkan menu celup tepung khas Terengganu, resepi autentik dari negeri pantai timur berkenaan. Bagi penggemar makanan barat, menu seperti chicken chop, lamb chop, meatball dan lain-lain turut disediakan.